还有沙菜啦，等一下，太太要肚子饿了。我没有饿了。哦，没有饿。我饿10点多。Masya Allah, warna mahal, 神经病。这个是什么花？no 没有啊哟。你知道我知道。我不知道，太太在这里等什么？我不知道啊。Aku canglet肚子饿。对呀，好了，太太讲哦。Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu, semangat. Nyonya aku mau sarapan. Thầy thầy, là thầy trong hai giờ chạy amatia mà? Ồ, hai chạy amatia? 今天我们还要去amatia? Oh hả? Là thầy thầy有没有问阿妈怎么样？哦，好了啊，没有发烧。哦，好啊。等一下要yang Jinong kan susin 这样啊，太太。现在医院都开门了，太太。啊？太太？给阿妈看医生了，太太。用手机那个比较安全。我们年轻人lo看医生啊，有可能老人家不看医生。Nah, Ama itu belum dilihatkan ke dokter ya, karena Imlek itu banyak banget, semua rumah sakit pada tutup. Andaikan kita mau lihat dokter itu pakai HP teman-teman, video call, nggak semua orang bisa kayak saya. Memang ada harus gimana gitu, orang Taiwan bisa, nyonyaku nggak bisa, bisanya anaknya. Nah, ini lobak putih. Bawang merah ya, sama garam. Hari ini tuh cuacanya 12 derajat teman-teman, termasuknya dingin. Ini nanti kita mau ke rumah Ama lagi ya, karena Ama sakit, nggak tahu nyonyaku jadi ke Taichung apa enggaknya. Nah ini wis teman-teman, matikan. Nah ini telur dadar ya, nyonyaku suka telur dadar sekarang. Ini lopokal, kue lobak putih. Setiap hari beliau makan sayur hijau. Ini sayur hijau nih. Ini adalah daun kucai sama kenacai. Lah太太的药有没有吃？有。还有炒那个。给拿菜，不是，中午去阿妈家炒那个冬粉。猪肉。家还有猪肉。对啊。明天拿猪肉。一包够吗？Ada. Nah, kita keringkan. Tuh. Ini mau dibawa ke rumah Ama ya. Nanti mau masak. Aku sambil ngeringin baju, kita nyambi. Itu adik nyonya aku telepon suruh cepetan ke rumah Ama. Nyonya aku tuh kalau nggak ada saya cuman ganti daleman.
Nanti gak tak kasih lihat pas nyemur, gak sopan jare. Bingung kesar metu guys. Oh. Mumpung mataharinya itu panas gitu loh, aku tuh nyuci teman-teman. Mumpung cuaca panas, aku tuh kalau lihat cuci baju kotor itu tuh gemes. Aduh. Soalnya nek gak dikumbah nanti nyonya aku nggak punya daleman. Tidak seho. Hampir ke sini ya, bayar kartu kesehatanku. Kartu kesehatan itu tanggung jawab majikan ya. Kita berangkat lagi ke rumah Ama. Sekarang kita dalam perjalanan ini tuh siang banget ya, sekitar jam 12-an. Karena nyonya aku bangunnya jam 11 siang. Terus sekarang kita mampir dulu, nanti takutnya kalau kartu kesehatannya terlalu siang, terlalu terlambat bayar itu bakalan terkena sanksi ya. Kayak bayar denda berapa gitu loh. Ya nggak banyak sih, tapi daripada repot. 这就不叫黄块的啦。我说那样就不叫黄块的。哦，对，你说走到底右转就好了。对，对对走到底右转。对了，你那个就不是黄块。啊，我走这那个这应该是走这里比较快。对的，我女婿他开车完了。啊，那你。 但是今天怎么那么热？对呀，哦，前天是4度，现在10几度。前天8度有早上。我那边4度。哦，你们哪边？新竹啊。新竹4度哦。山区啊。哇，这样，嗯1、2、3、4，嗯好可怕。我们台北8度就已经冻的了。我们在那边哦，4度哦，不敢出家里门了。哎呦，哦，我们那因为在外面烧火啊，那边好山好水哈。好无聊啊。好无聊，在家烤肉啊。对呀，我们就是这样烤肉烤火。今天的天气啊，很今天好。太热了啦，我。没有关系的，等一下脱掉啊，哦，穿一件就好了。 阳光海岸那阳光公园那边很热呢。哎呀，很热啊。哦，我看手机是差不多12度到19度哎，太太，我也不是我自己的确定。嗯，会有哦，这么好。 FB 是 Line， 太太 Line 啦，不是 FB 了 Line。 FB 怎么会有？小姐。对我老人家笨笨的。我想说，我 FB 怎么会有我的车子 Line 老板 Line。 来，这个人太太 Line。哎呀，啊，我如果打那个戏，你们就有车子啦。哎，附近有车就会去啊。真的哦，这么简单哦。
你要会操作啊。不会啊，不会操作。在上面有一个，你打开来上面有一个轿车，你就去点轿车这样。哦，对呀、他会看到你的手机，那个卫星就打你的手机。哦。Jam 12-an kita nyampe rumahnya Ama ya. Alhamdulillah Ama sehat ya. Alhamdulillah seperti ini. Mana nasi dianu kayak gini. Mangan. Ini Ama ini. Nah ini ceritanya saudaranya nyonyane kita pergi ke Pidan teman-teman. Jalan-jalan. Ini Mbak Sita mau masak untuk Ama dulu ya. Mau ada kuah kita loh. Hah? YouTube kuah apa hamatok loh. Kayak sayure. Enggak apa-apa lah. Iyalah. Nah ini kita rendam. Terus hari ini kita memasak yaitu brokoli teman-teman. Brokoli hijau sama kembang kol putih. Apakah brokoli hijau dan kembang kol putih itu adalah saudara, serupa namun tak sama? Ya kurang ngerti ya teman-teman. Terus kita lihatlah. Tak apa-apa. Ini pisaunya tajam ini. Oh, medeni. Nah, ini kok ditaruh di sini yuk. Mohon maaf ya teman-teman. Yuk tempatnya seperti ini. Setelah ini nanti kita cuci. Nah, seperti ini. Ini sabun kuat tak go balik carry. Sedot asap nyalakan ya. Kok tak uyah ya? Gak usah, kan asin deh. Dikai sedikit iku lho gula, Mbak, karo micin ngono, enak ngono mestine. Nek mbokku ngono dikai daging sapi barang. Daging sapi. Ya, dialup-alupi dicemplungno ngono. Masak ini pokoknya ya beraneka ragam lah. Ngono simpel ya iso. Rodok ruwet ya kena. Balik ya pisan, Masya Allah. Berarti harus mangan Mbak ke? Udah balik. Tak terlalu asin lah. Iya, ndek makan wis asin. Nah, kita tidak menyangka dan tidak mengira. Nah, itu kayak gini sih gak apa-apa ya kuah ya. Ben gak numplek ya, Mbak ya. Kayak gini sih. Nah, ternyata saudaranya nyonya pulang ya. Kita tidak menyangka dan tidak mengira. Mesti ya makan paling. Ya. Kok banyune cuwilik ngene. Nah, kita pertama godok banyu dulu, teman-teman. Kita ngerebus sayur.
aduh. Keselomot ini ya. Nah ini bonggolnya jangan dibuang ya teman-teman. Jiwa emak-emak, jiwa eman-eman. Kita ikutin di sini. Gak engko kae, engko urung meleleh. Sepenting bae sampean sih ya. Ayo semua. Lusa. Ini iya langsung di blender ah? Langsung di blender ah? Tuh ya. Lah ya nggodok banyu ki gedekno genine, paling gede. Ayo sacai lah,等一下，太太要肚子饿了。我没有饿了。哦，没有饿。我10点多。Masya Allah, 问那么好，神经病。这个是什么花？no 没有啊哟。你知道我有知道？我不知道，太太在这里等什么？我不知道啊。啊，鼓掌嘞，肚子饿。对呀，好了，太太讲哦。没有关系的，他先吃麻油。啊，鼓掌嘞，你们。他儿子也来。啊，姑也来啊。哦，好。你，给放在这里下，要大锅子，还有灯菜，好。没有关系，慢慢来。Sama na bonggo apa gini? Kayaknya wis kayak gini sih. Bonggo ini sumpel-sumpel. Ya cuma 我这个要倒掉呢。要倒掉啊。一下。给我切切诶，那个是咖啡。啊。你忘记拿回去了。回来太太不要吃太重。对啊。但是太太说不一定，看看阿妈怎么样好不好？他不一定，我不要去了。哦。我因为我已经排班排好了，啊，他不去我就班又重排了。哦。我昨天晚上又重排了，我要去上班了。哦，原来这样的意思啊。那个什么，瓦斯还有没有？瓦斯。小瓦斯哦，还有啊。Bawa ke inti pak. Aku warnanya ning kamar. Motor. Ini kasar siapa? Cece. Orang biar nak Cece kayak kono. 不是这样做事，晚上想一想。很嫩哦，不要炒到太烂。哦，我们傻傻而已。就炒酸了很好吃啊。我炒酸辣，酸辣没有多少，我们有注意啊。那有300块，没有多少哦，3斤呢。那我们有带回家。太太看了，在冰箱前面有没有？早上有没有再给他弄他几条线？没有。昨天2条啊，昨天刚刚弄，阿妈2条还2条，阿妈昨天晚上2条。哦，那个是。阿妈要看医生，应该是用视讯那个。我们蔡美容视讯都不知道他去看还是用视讯啊？本来现在这样哦。咱家你比视讯。哎，医生也不要，这个如果去外面阿妈不行，不可以，阿妈要隔离在家里。如果要看医生，手机。我知道啊，医院不知道哪一家，他现在要看哪个医院，你知道吗？年轻人可以啊。这是那一间呢，啊，西仔看的那一间。这里啊。对。对呀。用视讯看哈。等一下药可以拿这样。哎，我们去拿药回来。这样而已。没用视讯啊。对啊，我那没用啊。等一下切腹啊，切腹很聪明啊。那个小阿姨啊。家里围呀，视讯然后就围呀。但是我们有哪里的医生这样哦，有板哦，不是随便便的。对呀。等一下让小明红哥了，杨琴龙也。那个西打谁去拿药给他吃？人家他自己去啊。以前西大不知道如果武汉肺炎，后来西大看医生，这样而已。不是西大武汉肺炎跑到看医生不行哦。他是不知道跑去医院。啊，医生我两讲啊，讲伊感冒。啊，感冒就。转来，看无较好，我看无较好，我叫阿姨甲洗。一洗就2条线啊！我啊，伊知影摕迄个去互迄医生看。医生也没有量哦，他是。对啊，啊，就从药好食，都要隔离啊。啊，我就伊转来了，我就。医生也不要晒啊。叫伊紧包啊，快去2楼大啊。安尼啊，
甲嘛甲，迄已经去互传着啊。我跟你讲啊，因为即马算讲这确诊无啥物的，就是敢若感冒啊啦，就是对呀、现在算是感冒。啊，我也是，我上次也是啊。哦，但是切夫说，如果我们确诊过，我们不会传染啦。很像如果确诊过的3个月都不会传染，不用戴口罩没有关系。想看看？啊，要不要？你有确诊过吗？有啊，以前跟太太在一起啊。阮两个拢着啊，你两个拢有个，无你讲你无着个。我那个。但是不，姐夫我说不懂得品种怎么样？不懂。懂的那个，我是没有什么，我是只有，第二天是腰酸酸的这样子而已，没对有什么。对，有人说今年比较酸，其他有武汉肺炎都说身体都好酸，对不对？大家呀，没有力气这样。我没有阿妈也是啊，阿妈比较没有力气啊。伊讲咱免挂口罩，咱有着个免挂口罩。伊讲叫我试看卖，伊意思讲叫我不要戴口罩试试看。对，试试看。kiss 阿妈，这样。啊，那一天。 Oh iya. Merek itu mbak? Iya. Malah suwe ditunggoni malah ngene iki. Ini mbok pateni lho yuk. Iso to mbak? Mas aku rata apa-apaan kok mati. Cegah, bisa cegah. 你昨天这个要拿没有吃？哦，不是。对呀，我们等一下要吃，要比较大的，比较大的。对呀。是哪里？这个。Sini, hai mei kun lah, teng chao. Oh, kun le kun. Bismillah. Nah, kita tumplek ya. Tambahkan garam. Nyonya aku suka yang asin ya, kita tambahkan yang rada oke. Suka sing ada rasa. Wandem. Engko dikek piring sing rada gedhe ngono, Mbak. Patang sayur dadekno sitok ngono. Ini oke, ini ben sehat. Ben sehat. Enggak boleh terlalu empuk. Nah, ini kita angkat teman-teman. Ini. Nah, ini sayurannya teman-teman. Nah, korone ini enggak boleh terlalu empuk kata nyonya. Soalnya ini gampang banget empuk. Ini dimakan mentah yo enak ini. Digo lalap ya, Mbak yo. Kriuk-kriuk. Arep tuku KFC ki wedine aja seneni ya, Mbak ya. Gak oleh mesti ya. Heh? Oh. Ini gak omong. Pesen. Gak oleh, Mbak. Seneni, Mbak. Tenggorokan loro. Masa arep tuku KFC. Pas sama Dikek sing aku ning putih ae sing gak warna. Ini wis warna ijo. Oh, gak apik ya, Mbak ya. Gawane kok oleh ngancel gak bindike. Ngono. Ora, sing nomor loro kan arep kerja. Wingi wis izin nek misale libure tanggal iki. Soalnya kan dia kerja koyo disip-sip gilir ngene lho, Mbak. Nah, terus mbokku wingi ngomongnya ora sida ning Taichung. Nah, dadekno ndek ngomong neh karo bose, gak sida. Kabeh kudu meneh gawe. Yo, ndek kan bungkus roti, Mbak. Karno lah. Kan anu. Terus bat ngono lah. Di tahune. Apa wedi anu ya? Orang mbok panas sih. Piye to Mbak jarene kuwi. Tak lebono ning anu Tenko. Tapi mbok panas ora? Mbok jeglekno ora? Mbok Wis ngawur ini. Mikir apa? Mikir bojo iki. Nah, sekarang Mbak Sita mau nyiapin ama ya. Yes. Aduh. Oh, ini mau di blender sekali lagi. Ini walaupun kita di dapur anget ya teman-teman, di luar itu anginnya itu wus itu dingin banget.
Kita nyuci blender ya, Ama. Nah, tambahi sabun. Wis kayak gitu. Ini tuh cuman untuk ngerendam sayur, untuk nyuci sayur kayak gitu, teman-teman. Kenapa Yayu kalau nyuci kok cuman pakai lap sama pakai air apa bersih? Nah, kalau misalkan cuciannya itu nggak berminyak, kita usahakan itu, kalau saya teman-teman ngajarin Nyonya, nggak boleh boros sabun. Kita nyucinya itu cukup air panas sama kain. Kalau berminyak kita pakai sabun kayak gitu. Ini kan ibaratnya mau dipakai lagi, nggak usah semuanya itu pakai sabun. Nah, kayak gitu. Jadi saya kerja itu juga ada aturan nih teman-teman. Kok nggak pakai sabun emang bersih yuk? Ya bersih kan, cuman ibaratnya ini kan nggak berminyak, cuman untuk merebus sayur kayak gitu. Kok hebat banget yuk, kok pelit banget ya? Namanya hidup ya. Semuanya diawali dengan hal yang kecil. Hal yang kecil akan membuahkan hal yang besar. Opo iku yuk? Lah aku juga ngerti. Ama itu termasuk hebat teman-teman. Orang terkena COVID tapi tidak dibawa ke dokter, ibaratnya ya nggak dikasih obat apa-apa, alami kayak gitu. Soalnya mau ke dokter kan sekali lagi ya. Sekarang itu Imlek teman-teman, masih libur, dokternya masih libur. Nah, kenapa kok nggak dibawa ke rumah sakit? Nah, seorang pasien COVID tidak boleh dibawa keluar rumah. Seperti itu. Nanti pakai video call. Bismillah, ini air panas ini.通回来，哦，吓一跳！拍拍手。